Sebenarnya kita boleh sampai buat macam John Wick. Betul. Kita boleh. Cuma masa je. Tapi masa tu equals to duit. Sebab sebelum ni aku shoot filem kalau Sheriff ataupun mana-mana fight scene, selalunya 2 buah tuk tak cut. Okay. Betul. Balas. Ambil angle lain. Tuk tak cut. Aku pilih buat macam tu pasal selalunya hari tu akan berjalan dengan lancar. Takkan ada masalah. Kan? Dan kali ni lebih daripada 2 petak kan. Kadang-kadang ada sampai 7 saat, 8 saat yang macam ya Allah, kalau korang tahu nak sampai nak dapatkan final shot tu kan, macam sudah habis sudah. Sabar habis sabar. Sudah. Itu aku cakap about budget kan. Sebab filem ni asal bajet 6 juta. Lepas tu bila burst kan, tambah lagi 1 juta. Bapak aku bising lah kan, bising. Tapi aku nampak satu benda lah masa buat cerita Blood Brothers ni. Sebenarnya kita boleh sampai buat macam John Wick. Betul. Kita boleh. Cuma masa je. Tapi masa tu equals to duit kan. Aku macam nak dapat tambahan 1 juta tu kena maki dengan bapak aku teruk juga kan. Macam aku just harap filem ni kan, aku next aku nak macam buktikan sebenarnya kita boleh buat. Betul. Kita boleh buat. Kita ada kepakaran. Kita punya defenders, kita punya cameraman Nicholas Chin.